warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hairul. Jadi pada hari ini saya Siti Nur Atikah Najwa binti Syawal daripada kelas PT2S22 Elektif Pendidikan Moral akan membentangkan tentang produk BBM yang telah saya hasilkan. Adakah anda sudah bersedia untuk melihat hasil BBM saya? Jadi inilah hasil produk BBM yang telah saya hasilkan. Apakah nama produk ini? Jadi saya berikan nama produk ini sebagai Radio Frekuensi Moral. Sebagai pengenalan, produk ini iaitu Radio Frekuensi Moral digunakan sebagai suatu BBM khas untuk guru-guru pendidikan moral dalam menghasilkan aktiviti yang melibatkan langkah-langkah menggunakan elemen-elemen bunyi dan juga muzik. Selain itu, ada juga kegunaannya untuk bahagian refleksi dan aktiviti lain. Baiklah, pertama sekali saya ingin membentangkan berkaitan dengan objektif produk ini dihasilkan. Jadi pertama sekali objektifnya adalah untuk menarik minat murid-murid belajar serta mengetahui apakah fungsi radio ini apabila guru menunjukkannya di dalam kelas. Dan kemudian objektif kedua adalah melibatkan murid secara aktif di dalam aktiviti pembelajaran yang boleh juga melibatkan elemen muzik dan juga elemen digital. Yang ketiga adalah produk ini mampu untuk mencapai ketiga-tiga domain moral. Dan yang keempat adalah objektifnya dapat menyokong pembelajaran luar bilik darjah. Kemudian kekuatan produk saya selain daripada itu adalah dari segi flexibility produk ini sendiri, yang mana ianya mempunyai tangkai yang mudah untuk dibawa ke mana-mana dan juga ringan serta menggunakan barang-barang kitar semula. Jadi sekarang saya akan pergi satu persatu bahagian yang terdapat dalam produk saya ini sebagai kekuatan daripada produk ini. Pertama sekali kita pergi kepada bahagian membesar suara dan juga mikrofon yang berada di sisi ini. Jadi kegunaannya adalah sebagai elemen muzik yang boleh diterapkan dalam PDP seorang guru pendidikan moral. Selain itu, penggunaan mikrofon di sini juga untuk meningkatkan keyakinan murid-murid saya untuk bercakap secara lisan. Selain itu, untuk kita kaitkan dengan objektif pembelajaran luar bilik darjah, penggunaan speaker dan juga mikrofon ini adalah relevan kepada guru-guru dan juga murid-murid untuk melaksanakan aktiviti. Baiklah, kita pergi pula kepada bahagian sisi kiri produk saya ini, yang mana kalau kita dapat lihat terdapat perkataan HIBA. Apa itu hibah? Jadi hibah ini adalah hari ini belajar apa. Jadi di bahagian ini terdapat ruangan untuk guru-guru melekatkan QR code sebagai penerapan elemen digital dalam PDP mereka. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi pula ke bahagian atas produk ini, yang mana terdapat bahagian undi saya. Jadi guru-guru boleh menggunakan juga konsep mengundi untuk memilih apa-apa tajuk ataupun aktiviti untuk dibentangkan dengan cara meletakkan beberapa batang-batang yang mempunyai warna untuk murid-murid undi. Akhir sekali kita pergi kepada bahagian di belakang radio frekuensi moral ini. Ia seperti wajah baru kan? Ia seperti kotak surat, iaitu ini adalah sesuai untuk guru-guru meletakkan kad refleksi setelah akhir sesi pembelajaran. Semoga produk ini memberikan manfaat dan idea kepada guru-guru di luar sana. Sekian, terima kasih.